So dapat time tu aku jumpa Shopee. Ha. Aku jumpa orang ni, dia kata dia bertolong-tolong. Aku just buat je lah. Berapa dia nak ni? Bro, RM30 bro. Kecil dia RM30. Dia cakap tak apalah, RM30 pun RM30 lah, bantai. Kira pejam mata lah. Pejam Tapi mata lah still profit lah kan. Still profit lah sebab yalah, benda macam tu kecil. Tapi bila kau fucked up, kau rugi RM30 lah. Kira bersih 270 lah dapat. 270 lah. Okey lah. Okey lah. Berapa hari time tu buat? Buat dalam masa 2 minggu. 2 2 minggu 300. Okey lah, relax. 10% hilang. Sebab ni dah jadi hobi yang make money lah. Hobi yang make money. Sebab macam kalau macam aku lah first person, sebelum aku dapat monetize apa semua kan, tak payah cerita monetize apa. Dia hobi aku ni habis duit, shoot video. Hobi aku habis duit. Create bukanlah kira kita create portfolio sebab kita memanglah ada trajectory untuk pergi pada yang something yang big lah, something yang besar lagi kan.